Okey, baiklah. Sekarang ini kita berada di kursus yang dianjurkan oleh Institut Sosial Malaysia bersama dengan bahagian kolaborasi strategik Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi kursus apa sebenarnya tu, Masyi? Sekarang kita sedang jalankan kursus asas penjagaan warga emas siri 3 di Evelyn Admiral Cove. Jadi, Jadi kalau nak tahu, jom kita pergi tengok. okey, baiklah Masyi. Sekarang ni saya kita bersama dengan salah seorang peserta untuk kursus kita ni. Jadi, saya serahlah Masyi. Okey, jadi saya nak tanyalah apa perasaan Encik Eddie sepanjang 4 hari berada dekat kursus ni menyertai. Okey, perasaan sekarang salah satunya adalah gembira. Okey. Salah satunya berdapat pengetahuan barulah untuk dari segi penjagaan warga emas dan kemudian dapat berkenalan dengan rakan-rakan baru. Dapat berkongsi jugalah ilmu akan datang untuk diri sendiri dan untuk kawan-kawan lah nanti. Okey, baiklah, saya difahamkan untuk kursus asas penjagaan warga emas siri 3 tahun 2026 ni dijalankan selama 4 hari 3 malam. Jadi apa yang Cik Basil belajar berkaitan dengan kursus ni? Jadi ada banyak perkara yang kita boleh pelajari dari segi keseimbangan, keselamatan, motivasi untuk diri kita juga dan juga kita warga emas yang terlibat dengan klien kita lah, JKM. Okey, baik, saya tanya dengan Puan lah. Macam mana sambutan yang diberikan oleh peserta-peserta untuk kursus yang dijalankan kali ini? Alhamdulillah, sangat mengagumkan. Semua peserta bekerjasama kepada semua penceramah dan jurulatih yang kita datangkan. Ada refleksi daripada dua hala lah. Maknanya bukan daripada penceramah sahaja. Apakah sebenarnya matlamat kementerian untuk berkolaborasi dengan Institut Sosial Malaysia? Alright. Seperti semua sedia maklum yang negara kita Malaysia sedang menuju ke negara menua pada tahun 2030. So ini merupakan salah satu inisiatif daripada kementerian untuk memberi sedikit latihan juga Get ready untuk kita menuju negara menua supaya semua orang aware bahawa penjagaan warga emas itu sangat penting daripada orang rumah, ibu bapa, keluarga dan juga semua masyarakat lah. Kursus asas penjagaan warga emas tahun 2026 siri 3.